boleh paksa kita. Ya? Lagi, banyak lagi lah export control dari segi 5.3. There's so many, you see the adage dalam bahasa Inggeris, the devil is in the detail. Syaitan dan iblis ni, puaka ni dalam, ni nampak ni, saya goyang-goyang ni, banyak dalam ni. Nak kena ru'yah dulu ni, baru boleh keluar nampak, oh, ni tak betul, ni tak betul. Nak ru'yah macam mana kalau tak ada perbahasan dalam parlimen? And siapa Zafrul? Zafrul is unelected. How dare he bring this matter and ratify and Anwar agree? Yeah, he's not like us. We are elected. We represent rakyat's mandate interest. And we are here to protect rakyat mandate interest. So, ini perkara-perkara yang kami akan lawan sampai habis. Dan kalau kerajaan Madani tidak telus, tunggu, kita akan turun ke jalanan. Kalau tak nak bagi perbahasan, kami akan bawa puluhan ribu turun Anwar lagi lepas ni. Boleh, sebab kita akan bagi tahu rakyat Malaysia, ni banyak makhluk halus dalam perjanjian syaitan Trump ni. Ini yang kami nak bantah. Tan Sri Yang Ketua, dalam mengutamatkan perjanjian tarikh timbal balas dengan Amerika Syarikat ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada pasukan penjawat awam dan juga pelbagai kementerian, jabatan dan agensi yang membantu dan dirujuk sebagai sepanjang proses rundingan. Sememangnya, penjawat awam ini terdiri dari pelbagai latar belakang, kepakaran dan pengalaman. Selama lebih 6 bulan, mereka telah bertukus lumus, menggembleng usaha, bersengkang mata dan memerah keringat untuk memastikan kepentingan negara terus terjamin. Maruah kita terus terbela dalam kita dihimpit ke mulut tarikh timbal balas ini. Bayangkan perbezaan waktu 12 jam dengan Washington DC di Amerika Syarikat. Bermakna pasukan kita di Malaysia terpaksa berunding di waktu malam dan awal pagi ketika rakyat Malaysia kebanyakannya sedang lena di buai mimpi. Sesudah bersengkang mata, mereka masuk bekerja menjalankan tugas hakiki pula di siang hari. Tan Sri Yang Di-Pertua berbalik semula ke prosesnya. Setelah berunding, hasil rundingan dengan rakan sejawat di Amerika Syarikat perlu dirujuk kepada kementerian-kementerian yang berkenaan untuk mendapat maklum balas dan kemudian diangkat untuk dibincang dan diputuskan di dalam kabinet. Saya sendiri pernah mengatur perbualan telefon di antara Presiden Tam dan Perdana Menteri pada pukul 6 pagi. Sememangnya proses rundingan ini rumit dan amat mencabar. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelum ini, perjanjian tarikh balas unilateral ini adalah sesuatu yang dengan izin Tuan Di-Pertua, Tan Sri Di-Pertua, adalah unprecedented. Ahli-ahli yang berhormat perlu faham, kita bukan berunding FTA yang biasa, yang selalunya mengambil masa bertahun-tahun. Rundingan FTA yang paling pantas yang pernah dicapai pun mengambil 18 bulan, 1,5 tahun. Kita berunding dalam keadaan Malaysia dikenakan tarif. Tekanan masa bukan ditentukan oleh Putrajaya. Tekanan masa itu datang dari Washington. Inilah sebabnya rundingan ini menjadi antara yang